Seorang pengusaha biskut raya tidak menang tangan menyiapkan biskut raya Durian King yang mendapat permintaan tinggi daripada peminat raja buah itu menjelang Syawal tahun ini. Nurmala Fatin Osman, 34 tahun berkata, biskut berkenaan antara biskut paling viral pada tahun ini serta dapat memeriahkan industri pembuatan biskut raya moden. Katanya proses pembuatan lebih kurang sama seperti biskut yang lain namun dimasukkan perisai durian untuk membangkitkan rasa serta aroma durian pada biskut berkenaan. Menurutnya, sebanyak 360 bekas biskut raya Durian King berisi kacang badam dapat dihasilkan dengan jumlah keseluruhan adalah 7,920 biji. Selain biskut Durian King, biskut yang digemari pembeli adalah Tat Nanas, Elmer London, Semprit dan Dahlia.